Jom kita pergi hot spring iaitu Taman Rekreasi Air Panas Sungai Kelah di Perak. Sebelum masuk kena bayar iaitu RM32 jika ada makanan, tapi kami hanya masuk sahaja jadi bayar RM25. Kita akan diberi gelang untuk masuk. Okey, jom kita pakai dulu. Kami tiba agak awal iaitu jam 9.30 pagi selepas sarapan di luar, dan kami perlu melalui saliran-saliran air yang kita lihat agak panas kerana ada wap yang naik daripada permukaan air tersebut. Jika tak nak jalan sejauh ini, bagi juga disediakan dengan bayaran tertentu. Sampai-sampai kita dah lihat pondok dengan bayaran RM50 sehari. Jacuzzi untuk air panas personal ataupun terlindung daripada orang lain disediakan 1 jam RM50. Taman rekreasi ini disediakan 3 bahagian iaitu yang pertama adalah bahagian kanak-kanak, yang kedua adalah kolam air panas yang rata-rata adalah dewasa, dan yang ketiga adalah taman tema ada slide. Dan dibahagi kepada 2 bahagian juga, sebahagiannya adalah cetek dan sebelah sana adalah bahagian dalam. Kami tentunya lah masuk ke air panas. Sebelum masuk kita perlu siram dulu badan kita dengan air yang disediakan supaya badan kita tidaklah terkejut nanti. Lepas mandi pun kita kena siram balik semula. Air pagi ni agak suam, tapi bila dah tengah hari agak panas. Seronoklah, gatal-gatal pun hilang. Rasa sedap je badan. Sesuai lah untuk kita-kita yang dewasa. Kami juga tak lepaskan peluang untuk bermandi-manda di kawasan Taman Tema, tapi tak pergilah yang dekat slide. Kita pergi bahagian dalam. Dalamnya paras dada kita yang sebagai dewasa. Ada air terjun yang daripada atas ke bawah. Kita boleh urut bahagian bahu dengan menadah air tersebut di bahu. Sedap tau. Dah mandi tentu lapar kan? Kita pergi tempat kawasan mi rebus telur dengan kadar minit yang telah disediakan mengikut ketentuan yang kita nak masak. Jadi kita beli dulu dengan harga RM5 satu mangkuk set kicap dan lada sula. Okey, kita letak di tempat yang disediakan dengan 3 minit kerana kami nak makan separuh masak sahaja. Dah 3 minit boleh angkat. Okey, sebelum tu kita pergi basuh dahulu, kemudian kita kupas. Tak sabar nak tengok apa kejadiannya kan. Okey, jadi pun telur separuh masak. Apa lagi kita boleh makan tambah dengan kicap dan lada sula. Sambil tu kita boleh berendam di air panas, iaitu air ni adalah agak panas, dan macam saya hanya cecah-cecah sikit sebab tak tahan kan. Sedap, gatal-gatal pun hilang pada kaki. Okey, itu saja di hot spring. Lupa pula kita nak cakap kat sini ada juga animal village jika kita nak masuk bersama anak-anak. Okey, bye-bye semua.